Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada saudara pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Datuk Akma binti Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Keusahawanan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang berbahagia Tuan Haji Rahman bin Muhammad Din, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pemantauan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Ahmad Nur Rehan bin Jalal, Pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Azam bin Sulaiman, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Yang berbahagia Datuk Muhammad Ali bin Mansur, Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Abdul Fattah bin Abdullah, Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad. Tunggu Datuk sampai baru kita start forum. Pegawai-pegawai kanan Persekutuan dan Negeri yang saya hormati, Datuk Ma'azhan bin Samad, Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka, anggota Lembaga Angkasa, Pengerusi Jawatankuasa Angkasa Negeri, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini saya difahamkan ini malam pertama sambutan Hari Koperasi Negara 2025. Dimulakan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan. Mudah-mudahan perjalanan sambutan Hari Koperasi Negara 2025 yang Melaka menjadi tuan rumah. Saya ingat ini bukan kali pertama Melaka menjadi tuan rumah. Saya ingat saya juga pernah berada di atas pentas ini, Ustaz, ya, sempena dengan Hari Koperasi Negara, tapi tak ingat tahun bila. Tapi malam ini kita nak mulakan dengan perbincangan santai saja majlis ilmu kita ini, tetapi mudah-mudahan dalam tempoh 1 jam masa yang diberikan, agar kita semua yang hadir pada malam ini bukan saja datang, tetapi pastikan kita hadir dan kita pulang membawa sesuatu yang penuh dengan keberkatan dalam hidup kita. 1, 2, 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Agar ilmu masuk ke dalam hati, duduk tenang dengan sopan. Betul ke pantun saya tu, Ustaz? Boleh. Boleh, ya? Boleh. Nampak macam tak apa nak kena pembayang dengan dia punya tu, kan? Dia kadang-kadang ikut hari, okey. Ikut hari lah. Pesan ni malam hari Jumaat malam Sabtu lah, kan? Boleh diterima lah, ya? Alhamdulillah, 2 orang panelis yang akan membicarakan tajuk forum kita pada malam ini, perbincangan santai kita malam ini, koperasi membina kesejahteraan ummah. Panel kita yang pertama di sebelah kanan saya ini, duduk di tengah-tengah. Orang dah pesan baju Melayu, baju Melayu, baju Melayu, baju Melayu, baju Melayu. Dia datang dengan kot, dengan kasut putihnya, Masya Allah, kan? Ini macam 3 Abdul ni bergaduh pasal baju tak sama. Ustaz Haryanto Rizal Rahman, kita jemput dia malam ini sebab dia bukan saja seorang pendakwah, dia juga seorang pejuang ekonomi ummah, kan? Pengarah urusan entahlah berapa banyak syarikat yang dimiliki olehnya. Malam ini dia akan berkongsi dengan kita bagaimana untuk kita membina ekonomi menerusi koperasi. Panel kita yang kedua, adinda kami, orangnya masih muda, tetapi sudah berkeluarga, kan? Da'i Ahmad Izhar Ahmad Nazri. Semakin harum namanya, semakin laku keras sebab pisang panas, kan? Alhamdulillah. Kalau kita dengar satu segmen di Radio Rayan, kan? Radio Rayan, betul kan? Zayan. Rayan lain. Segmen apa tu, Ustaz? Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Jadi saya pernah mendengar sambil-sambil memandu, kan? Itulah time yang nak dengar radio pun. Saya dengar Da'i Izhar, setiap soalan yang dikemukakan kepada dia, saya menjangkakan jawapan skemanya begini, tetapi ternyata skema jawapan saya salah. Da'i Izhar dia menjawab dalam suatu bentuk pandangan yang lain daripada yang lain. Dengan sebab itu kita jemput dia pada malam ini kerana dia seorang motivator
ahli psikologi, tetapi malam ini bagaimana dia nak mengubah persepsi kita tentang koperasi, dan juga ahli jemaah, ahli qaryah masjid yang ingin mengatakan bahawa masjid bukan hanya sebagai tempat untuk kita salat, sebagai tempat kita menuntut ilmu, tapi masjid juga adalah satu medan untuk kita membina perjuangan jihad, membina ekonomi masyarakat dan umat Islam khususnya. Baik, sebagai mukadimah Ustaz Heri, kita nak bincang sikit lah kan? Bila kita berbicara tentang ilmu keagamaan, dia tak dapat tidak, dia mesti ada kaitan dengan kaedah-kaedah, prinsip-prinsip syariah. Kalau kita bercakap tentang koperasi ini, jarang kita nak suruh Ustaz bercakap tentang koperasi ini, tapi malam ini macam mana koperasi ini Ustaz dia memenuhi tuntutan maqasid syariah? Saya mula pantun dulu Ya. Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Selamat datang saya ucapkan Terima kasih kepada Ustaz Zaid. Dan ini sebenarnya negeri saya jugalah. boleh mana pula tu tak balance. Malam ni kita balon je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Terima kasih Ustaz Zaid, moderator yang saya rasa semua orang pun kenal. Masya-Allah, legend. Untuk rancangan yang legend. Otai lagi lah. Dia legend lain, dia otai dia lain. Orang perdana umat Islam. Dan ini adalah saya punya protege dalam program da'i TV3. Tentunya tamu-tamu VIP kita daripada Timbalan-Timbalan KSU. Kita ada juga Datuk Presiden daripada Angkasa sendiri, dan juga ni kena kalau tidak nanti tauliah mentarik nanti ngarah Jaim Musang Selangor pula Jaim tak apa, dimaafkan punya tersasul sebab hari Jumaat ini diampunkan. Hari ni memang apa tersasul pun dimaafkan. Dan juga tuan-tuan perempuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, malam ni Ustaz Zaid, kita nak bincang satu topik yang saya rasa belum lagi majoriti masyarakat berfikir. Itu berkaitan dengan koperasi. Cuma malam ni oleh kerana kita dalam forum perdana, kita nak kaitkan bagaimana sudut pandang agama terhadap institusi koperasi ni. Tadi soalan Ustaz Zaid berkaitan dengan maqasid. Saya nak start dulu tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Dan itu soal kehidupan kita itu mesti sesuai dengan agama yang Allah turunkan kepada kita. Dan satu benda yang kita kena faham, agama ni dia tidak datang mengikut keperluan manusia begitu saja, tak. Ada tujuan dia. Itu dipanggil maqasid. Maknanya maqasid itu tujuan lah. Tujuan. Mengapa Allah Ta'ala mengharamkan zina? Ada dia tujuan. Maqasid. Mengapa diharamkan riba? Ada dia punya maqasid. Mengapa diharamkan syirik? Contoh, ada maqasid. Artinya setiap inci di dalam agama ini ada tujuan yang disebut sebagai maqasid khamsah. Tuan-tuan tak payah pening kepala lah yang mendengar malam ni, takut mabuk gitu je. Tapi untuk kita faham bahawa agama ni dia ada matlamat. Sebab itu yang disebut 5 itu, hifzuddin, kemudian hifzun nafs, memelihara agama, memelihara jiwa, kemudian hifzun nasab, memelihara keturunan, dan kemudian hifzul akal, memelihara akal ataupun kita punya intelektual.
tinggi sikit lah malam ni pusat forum. Dan yang terakhir dipanggil hifzul mal, untuk memelihara harta. Sebab itu bila kita menyebut tentang maqasid ini ataupun tujuan, maka kita nak decide dulu, apakah koperasi ini yang kita panggil koperasi, ia sesuai dengan kehendak agama atau tidak. Itu cerita dulu. Sebelum tuan-tuan balik nak buka koperasi atau koperasi-koperasi yang kat belakang ni nak promote dia punya koperasi, apakah koperasi ini sesuai dengan kehendak agama atau tidak? Itu perkara paling penting. Tuan-tuan, kita nak fahamkan begini. Bila kita sebut, saya rasa koperasi ini kalau nak sesuai Hifzuddin tak masuk lah. Tak masuk. Ini bukan jawatan agama, koperasi. Dia Hifzul Mal. Aywa. Hifzul Mal. Maknanya koperasi ini terkait dalam bab memelihara harta. Kenapa? Sebab dalam bab memelihara harta, agama meletakkan satu kaedah untuk supaya tidak berlaku penindasan. Riba ni penindasan, Ustaz. Riba penindasan. Cuma orang tak perasan. Kezaliman. Supaya tidak berlaku eksploitasi. Sama juga. Sebab tu kadang-kadang kita ni jadi lemah sebab orang eksploitasi kita. Kan? Terbaik jauh, Ustaz. Korban. Berapa ratus ribu ekor kita korban setahun. Jadi orang ambil kesempatan, dia kata orang Islam suka korban. Jadi orang ambil kesempatan, maka orang buat tawaran. Sedangkan korban ni benda ibadah. Sebab tu kita handle lah sendiri. Tuan-tuan faham ke tidak? Kita tak pernah pun kita menjual ataupun kita menyediakan perkhidmatan untuk agama orang lain. Ada dalam ni? Tu tengok anak-anak tapis kita. Ada, Ustaz? Tak ada Tak ada. Tapi satu-satunya perkara yang ada berlaku soal hal beragama kita, boleh orang lain pula menyediakan. Minta maaf tu, ini bukan soal apa dia panggil istilahnya, ini bukan soal bias kita, tak. Tapi logik kita. Patutnya soal agama kita lah jaga. Nampak, tuan-tuan? Tapi kita tak perasan unsur eksploitasi ni. Kita tak perasan. Inilah antaranya, Ustaz, kenapa kita kata penting supaya dibangunkan kesedaran koperasi dalam konteks masyarakat. Baik, tuan-tuan, kita sebut koperasi. Apa benda koperasi ni? Yang paling saya rasa orang faham, koperasi sekolah lah, beli lencana. Dan semua koperasi sekolah beli lencana. Betul? Jom tengok. Ni yang tanya, kena tengok juga yang di depan ni dah tak ada sekolah dah. Tak semua. Kita kalau sebut koperasi, beli lencana. Lain daripada itu, beli buku tulis sana. Sila datang koperasi. Itu je lah. Tuan-tuan, mudahnya koperasi ni bahasa dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolong pada perkara kebaikan. Itu konsep dia. Jadi dia bagi cooperation. Cukup penting sikit lah. Boleh. Well je lah. Baca kata mudah. Tak, maknanya koperasi ni, makcik. Makcik tu punya menung aja, faham ke tidak? Tak, koperasi ni tolong-tolong. Dulu di kampung ada. Orang ni nak kenduri, orang ni hantar beras, orang ni hantar gula. Itu koperasi lah, cuma tak daftar. Pasal kalau nak tunggu daftar, tak jadi kahwin lah pula. Dudukkan orang, macam mana kita ni? Macam biasalah kita tolong-tolong lah. Saya setujulah tu apa kata ketua kampung. Jadi macam mana? Kita daftarlah koperasi. Saya nombor angkasa dia dah. Habis pendaftaran macam mana? Kita tunggulah nanti feedback daripada angkasa.
Kita daftar, selesai, kita kena kahwin. Kiamat lah macam itu. Itu sebenarnya konsep yang sama. Konsep sama. Orang ni bagi, orang ni bagi, orang ni supply, orang ni cukupkan. Tuan-tuan, sebab itu hifzul mal termasuk dalam menjaga harta supaya tidak wujud eksploitasi dalam kehidupan manusia. Lebih bagi orang Islam. Sebab itu Ustaz, pasal dia 7 minit je tu sih. Kalau ceramah seorang-seorang boleh. Takut orang sebelah nunggu. Ustaz ni dia balun seorang nampak. Tak ta'awun lah. Tak ada ta'awun. Kita kena buktikan malam ni kita cooperation. Jadi tuan-tuan kalau tengok kami sekejap je ceramah, sebenarnya itu salah satu nak menzahirkan koperasi lah malam ni. Tuan-tuan, selain daripada ta'awun, kita sebut tadi dalam konteks bagaimana koperasi ni boleh nak membangunkan komuniti Islam. Tuan-tuan, saya sebenarnya Datuk Presiden, saya tak tahu Datuk Jatuh Agama ada. Saya sebenarnya memang nak cakap tadi, cuma saya tak tahu Datuk ada. Jadi saya cakap jugalah, bagus juga. Kita tu di Melaka ni kita banyak masjid. Melaka Datuk Presiden, saya nak Melaka, InsyaAllah. Dengan CM kita, dengan Datuk, bukan Naab, pasal tauliah dah dapat dah, alhamdulillah. Tapi insyaAllah kalau kita cuba wujudkan koperasi masjid ni di Melaka, kita jayakan, saya ingat boleh jadi contoh. Sebab Melaka ni kecil, dia orang panggil sepelaung je kan, duyung, kandang jawab, ya kandang belah je. Orang Lu Gajah, oi orang air mulik ya, oi dekat. Jadi saya ingat senang sikit tu. Kalau Pahang jenuh juga gitu kan, masuk ke jengka 1 nak pergi jengka 10, oi jangan buat kerja. Jadi Melaka tu saya ingat boleh tu. Saya sebenarnya dalam kereta dipikir, tuan-tuan, saya cerita pasal angkasa ni, mujur saya tak naik ke angkasa je kan, pasal tu dah banyak kali dah program dengan angkasa ni. Tapi saya ingat tu, saya fikir tadi, apa idea kita nak kongsi. Saya rasa cuba kita buat negeri Melaka ni jadi dia punya apa nama Ustaz, baby dia lah. Payah no bahasa ni. Maklumlah 7 minit nak cari perkataan deloading, lain pun tak masuk. Jadi saya ingat kalau boleh Melaka ni kita jadikan tu, kita support betul-betul dan kita tengok kejayaan dia, insyaAllah tu. Dengan CM, dengan kita punya kebetulan pengarah Jaim ada malam ni, okey lah tu. Tapi sungguh Melaka ni dia punya masjid, Masya Allah, dengan support daripada kerajaan negeri. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut bahawa kita boleh untuk membangunkan masyarakat melalui segmen ekonomi yang dipelopor melalui koperasi. Lebih masa ni. Lebih masa? Okey. Lebih masa saya mundur dulu. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, yang Ustaz Heri nak jelaskan kepada kita bahawa prinsip koperasi ini sebenarnya bertepatan dengan tuntutan syariat Islam. Kita nak bagi kita semua faham. Kita tak mau bila sebut koperasi orang kata ini bisnes dunia semata-mata kan. Tapi dia ada kaitan dengan Islam. Sebab itu dalam bahasa Arab koperasi ini disebut at-ta'awuniyah. Betul ke bahasa Arab tu tak? Kena tanya pakar bahasa lah. Saya tolak sebelah. At-ta'awuniyah itu adalah semangat tolong menolong di antara satu sama lain, kooperatif. Sebab itu saya tengok daripada tema tu Ustaz Heri kan, Hari Koperasi Negara 2025. Satu untuk semua, semua untuk satu. Ini sangat bagus, yang perlu kita sebarkan. Maksudnya dalam Islam kita ni, sebaik-baik kita ini adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Macam mana hadis tu Ustaz disebut, saya tak ingat lah, khairun nas anfa'uhum linnas, kan? Alhamdulillah. Cuma kita nak tanya pandangan anak muda kan. Anak muda ni dia, alah, bila orang kata koperasi ni stek kuno punya lah kan. Nak tanya prospek koperasi dalam dunia yang serba canggih hari ini, macam mana kita boleh kembangkan lagi kan prinsip koperasi ini kan. Ustaz Heri sebut tadi koperasi ini zaman sekolah-sekolah dululah kan, jual lencana, jual buku apa 3x5 kan. Tapi kalau zaman milenium hari ini, macam mana kita nak letakkan koperasi ini bahawa suatu prospek, satu peluang untuk membina
negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zaid, pada Ustaz Haryanto. Dulu kat saya dalam dai, Ustaz Haryanto ni lah juri saya. Dia yang buat saya kalah. Inilah dia. Alhamdulillah dapat masuk final Ustaz masa tu kan. Tapi tersingkir lah masuk final tu kan. Banyaklah ceritanya. Dan setiap kali kalau saya forum dengan Ustaz Heri, saya terasa macam di tengah nak bagi markah. Sebab setiap minggu memang akan hadap Ustaz Heri dengan Ustaz Syarhan Syafi'i lah masa tu kan. Dan barisan VIP yang ada bersama-sama kita, terima kasih. Dan juga kepada yang kita raikan, penonton-penonton, tetamu-tamu yang datang memeriahkan lagi program kita. Sebab ada 7 minit dan Ustaz Heri dah ambil minit saya. Kan? So untuk cooperate ni, saya nak straightforward terus jawab soalan Ustaz Zaid tadi. Saya tak boleh nafikan daripada pandangan dan juga perspektif anak muda, kita tak rasa pun yang koperasi ni penting. Kita tak rasa pun koperasi itu satu benda yang crucial untuk kita nak fokus on. Sebab apa? Sebab masing-masing tengah fikir pakai fasa financial masing-masing. Dalam keadaan gaji minimum yang baru-baru ni dah dinaikkan, setiap seorang dapat RM100. Dalam keadaan ada yang ada kerja, ada yang tak ada kerja, ada yang berniaga dekat TikTok. Daripada aku nak fikir pasal koperasi, baik aku fikir pasal diri sendiri. Sebab aku pun tak cukup makan juga, dengan sewa rumah lagi, dengan kereta yang buat loan 9 tahun zero down payment ni lagi kan. Jadi banyak perkara yang anak muda fikir tentang diri. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, koperasi ni saya mula sedar masa saya dulu sekolah. Saya bukan sekolah Melayu. Mungkin Ustaz pun tak tahu juga, mungkin ada yang tak tahu, saya bukan sekolah Melayu. Saya datang daripada sekolah Cina. 我是从华校的，会讲华语的。这名字是一字号，今年33岁。mafhumnya. Saya daripada sekolah Cina. Sekali lagi. Bahasa isyarat. Oh, subtitle. Ini macam berita kan. Jadi bila saya di sekolah Cina, apa saja pembangunan yang diperlukan oleh sekolah kami di sekolah Cina, just name it. Nak dewan baru, nak basketball court baru, nak ada koperasi yang dibesarkan lagi, tandas perlu untuk renovate, apa saja keperluan. Saya masih ingat waktu tu, kami tak perlu masa yang banyak dan lama untuk nak kumpul dana. Sebab apa? Sebab masing-masing ibu bapa, kawan-kawan saya memang contribution dia pada koperasi tu memang dahsyat. Sebab dia tahu ini pembangunan yang kena sama-sama buat. Sebab itulah memang mewah kami dekat sekolah dulu. Walaupun masa tu masih lagi 90-an punya zaman, setiap kelas kami di sekolah memang ada aircon. Dan bukan satu aircon. Saya ingat kiri kanan tu ada 8 aircon kan. So memang sejuk beku lah kami dekat setiap kelas kami. Sebab apa? Sebab dia datang daripada cooperation tadi. Contribution daripada ibu bapa dan juga contribution daripada orang ramai ini dalam membantu untuk membangunkan. Ini baru cerita sekolah. So waktu tu saya baru realise macam mungkin ni biasa kot. Tapi bila kita pergi pada konteks sekolah biasa, kawan-kawan saya sekolah Melayu, masa saya masuk asrama balik, tak asrama Cina lah, asrama Melayu balik, dia MSM Kepala Batas waktu tu saya realise ada perbezaan dari segi contribution kita tu. Nak bangunkan satu-satu dewan yang baru ataupun nak baiki fasiliti tertentu dan sebagainya, dia memang struggle sikit. Dia ambil masa lama sikit. Waktu tu saya macam terfikir, macam kenapa ada perbezaan dari segi contribution. Rasa kita ni nak cooperate untuk sama-sama membangunkan komuniti ataupun masyarakat. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak kongsikan satu. Kalaulah hari ni apa benda yang kita boleh buat untuk kita nak wujudkan koperasi ni, tak lain tak bukan tuan-tuan, kat sini pun kita ada datuk daripada Jabatan Agama Islam Melaka. Nak tak nak, macam mana Ustaz Heri bagi tahu tadi, dia kena kita mesti kena gunakan locus of influence. Mana satu organisasi, satu badan yang sangat dipercayai dalam masyarakat, nak tak nak kita tak boleh nafikan, adalah masjid. Masjid adalah satu entiti yang dipercayai, satu brand jenama yang tak dinafikan lagi dia punya ketelusan dia kan. Jadi sebab itulah kenapa perlunya masjid ini sendiri untuk membangunkan koperasinya sendiri. Sebab apa? Sebab dengan adanya masjid bukan hanya semata-mata tempat untuk kita ni menjadikan tu sebagai mimbar dan juga tempat ibadah. Sepatutnya dia perlu jadi lebih lagi daripada itu. Dalam
analogi dia macam ni. Masjid sepatutnya dia jadi macam jantung pada tubuh badan kita. So kalau jantung tu cantik, boleh supply darah ke seluruh anggota badan kita. So somehow masjid yang baik di kawasan kita ni akan bantu bukan hanya rohani masyarakat di sekitar itu, tapi juga financial. Satu saya ingat lagi Ustaz, ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, antara perkara yang Nabi first buat adalah bangunkan masjid. Dan waktu itu berlakulah contribution daripada para sahabat yang mempunyai perniagaan, ada kewangan, financial ini untuk masing-masing contribute cooperation untuk membangun masjid. Bukan hanya hub untuk kita nak beribadah, tapi itulah tempat kita nak buatkan majlis kahwin, situlah tempat untuk kita nak uruskan jenazah, itu tempat kita buat majlis ilmu. Dan kita tengok di social media ada beberapa masjid yang mula untuk adapt macam mana kaedah yang Nabi ajar dalam membangun masjid itu ada dalam masjid itu. Di sekitar kawasan masjid dibangunkan sumber-sumber ekonomi. Sebagai contoh, ada masjid yang bangunkan perniagaan dobi sebagai contoh, ada kedai-kedai runcit, ada kedai bekam dan juga urut, ada juga kedai-kedai yang menawarkan contohnya peralatan elektronik, charger handphone, top up. Ini semua adalah hasil daripada contribution daripada koperasi yang diwujudkan under masjid. So people willing to spend dan letak duit dekat koperasi masjid sebab dia tahu ini satu brand yang dipercayai. Dan masjid itu by right bukan hanya jadi pengguna dana. Maknanya duit ni pakai untuk apa? Tukar kapet. Duit ni guna apa? Tukar meja. Duit ni untuk apa? Kita nak betulkan shilling dan lampu. Bukan hanya sebagai pengguna dana, tapi masjid patutnya jadi penggerak dana untuk generate duit supaya boleh sebarkan dan juga boleh alirkan financial itu, hasil daripada duit itu untuk manfaat lebih ramai lagi. Sebab itulah hari ini kita nak bincang lebih lagi berkenaan dengan bagaimana institusi masjid ni bila dia dapat buat koperasi under masjid ini, dia dapat membantu lebih ramai lagi orang. Nanti kita akan ceritakan model-model masjid yang berjaya dekat Malaysia ni yang telah jana banyak. Saya kongsikan sikit lah. Betul ke masjid ni dia contribute banyak sangat? Betul ke masjid ni berjaya model ini kalau dekat Malaysia? Tuan-tuan, saya nak bacakan satu data statistik, angka dan kira-kira yang kita dapat daripada laporan Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2024 ni, paling latest tuan-tuan. Setakat ini ada 578 koperasi karyah masjid dengan asetnya lebih 41 juta ringgit Malaysia. Dan ini bukan satu angka yang kecil, tapi satu potensi yang besar boleh bagi impak pada ekonomi dan juga sosial. Dan saya setujulah bila Ustaz Eri sebut tadi di Melaka ni insaf dah boleh start untuk ada koperasi ada masjid, sebab dia akan menambahkan lagi potensi impak tu pada sosial, ekonomi dan juga boleh bantu anak-anak yatim, orang-orang miskin di sekitar masjid itu. Bukan hanya sebagai hub untuk beribadah di atas sejadah, tapi urusan kita di luar sejadah ini untuk kita bagi manfaat kepada lebih ramai lagi masyarakat. Wallahualam. Saya setuju dengan apa yang Da'i Izzah sebut tadi. Institusi yang paling berpengaruh dalam komuniti ini adalah masjid lah. Sebab itu masjid kalau tak ada duit pun ahli-ahli Korea dia sanggup berinfak ya, kerana masjid itu adalah lambang syiar Islam di kampung dia, di tempat dia tinggal dan sebagainya. Tapi statistik ataupun data yang dibuat oleh Angkasa dalam negara kita ni, seluruh negeri kita ni, kita ada lebih kurang 7,000 buah masjid. Tapi kalau Angkasa bagi tahu, Dato' Sri Fatah bagi tahu, yang join dengan koperasi karyah masjid ini sekitar 600 lebih buah masjid daripada 7,000 tu. Jadi maksudnya tak sampai 10% pun. Jadi nak menunjukkan bahawa walaupun kita sedar institusi masjid ini main dia adalah keagamaan, tetapi kesedaran untuk kita membina menjana nilai ekonomi untuk ummah tu masih kita anggap masih rendah lah. Sebab itu koperasi Angkasa menggerakkan usaha-usaha supaya komuniti masjid ini ada kesedaran. Malam ini saya nak minta Ustaz Heri bagi betul-betul, bagi maksudnya panduan lah, kan, bukan bagi tibai, betul-betul bagi panduan macam mana kalau kita dalam jawatan kuasa masjid yang menggerakkan komuniti, lepas tu sokongan daripada anak-anak karya semua kan. Sebab yang ada ni selalu berfikiran negatif. Alah, kau nak buat koperasi apa kan, duit yang ada pun kadang kena songlak, contohlah kan.
Jadi macam mana kita nak membina keyakinan masyarakat tentang koperasi masjid? Baik. Betul sekalian. Ada fungsi masjid sini. Saya rasa fungsi masjid malam ni memang balik. Kalau kata kalau buat koperasi, kata Pak aku, memang jahanam hidup aku ni, kata dia. Aku urus masjid, orang mati, orang ni, orang itu pun tak cukup masa. Dan suruh urus koperasi pula. Tuan-tuan, jangan salah faham. Koperasi ni dia bergerak seiring sahaja, tetapi dia ada komuniti ataupun dipanggil, dia ada dia punya pengurusan dia mesti ada pengurusan dia sesengah negeri tu, dia memang tak benarkan masjid tu involve secara langsung. Jadi sebenarnya masjid hanya menyediakan, masjid koperasi karya ni bukan maknanya pengurusi masjid automatik nak mempengurusikan koperasi, nak tak buat tenang. Masjid ialah part of daripada penubuhan koperasi itu saja. Dia bukan dia yang memiliki tak. Benda itu mesti dirun oleh satu komuniti. Oh, jadi kalau masjid yang nak buat, memang jawapannya JK tak buat lah. Yang jadi tak buat ni pasal kita punya fikir begitu. Kerja yang ada pun tak habis, kata dia. Orang mati, tiba-tiba nak buat koperasi. Jadi salah tuan-tuan. Sebenarnya masjid hanya jadi sebahagian daripada monitoring sistem kepada koperasi, dan pasti koperasi itu dia mesti pulangan tu kepada masjid. Sebab itu dipanggil koperasi karya tu, kerana matlamat dia untuk menghidupkan manfaat itu kepada karya. Itu sebenarnya. Jadi itu yang pertama, Ustaz, Dak Izzah, supaya saya risau juga, takut tu ada pengurusi masjid kata kau macam ni tak payahlah, kata dia. Dah kena meniaga pula. Aku dah lah pencen daripada meniaga. Ingat nak pencen duduk kat masjid jadi pengurusi masjid, sudah ni kena meniaga balik. Tak. Tuan-tuan jangan salah faham. Contoh saya datang, saya deal dengan masjid. Katakanlah contoh tuan ni, mana kita pergi? Kalau Gajah lah, kampung saya, air limau lah. Saya deal, saya beritahu saya nak buat koperasi. Kita deal. Koperasi ni mesti ada ahli. Ahli dia orang air limau lah, bawah kerja masjid tu. Kemudian mesti ada dia punya donation ataupun kita panggil dia contribution tadi. Bukan mana masjid nak keluarkan, tak. Bukan begitu. Ahlinya itu daripada karya masjid. Bolehlah lantik seorang yang ada kepala untuk meniaga, untuk dia lead koperasi itu. Masjid pun tahulah. Dan koperasi itu duduklah dalam masjid itu, tapi bukanlah dekat tempat imam. Kalau koperasi itu tempat imam, dah jadi imam pula koperasi. Maknanya dalam masjid gunalah fasilitis masjid. Jadi koperasi sewa kepada masjid, masjid dapat income. Itu kaedah dia. Dan bila koperasi untung, sumbangannya kepada masjid balik, sebahagiannya kepada anak karya, sebahagiannya juga kepada yang contribute. Itu kaedah dia. Jangan tuan-tuan pening kepala. Tak. Sebab itu insyaAllah lah, saya malam ni saya wawarkan bahawa insyaAllah kita di pihak angkasa akan membuat macam duta lah. Ini dia yang announce kan, aku announce. Tuan-tuan, saya nak sebut termasuklah yang ada pada malam ni, jangan salah faham. Makna masjid itu tempat parking, supaya yang disebut oleh Ustaz Zaid tadi, masjid boleh memberi manfaat ke karyanya balik. Seolah-olah koperasi inilah wing yang lain daripada masjid, sumber yang boleh memberi manfaat. Nak buat untuk apa? Maka koperasi ini dia boleh mainkan peranan. Itu sebagai mukadimah. Belum start lagi ni? Belum. Tuan-tuan sekalian, masjid, saya Ustaz Izzah sebut tadi, dan Izzah sebut pasal Nabi SAW pergi ke Madinah. Saya sedalam kepala kita ni ada lagi yang fikir tu, apa jadi masjid itu sudah ni? Oh makcik. Tuan-tuan, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi, saya pegang pada riwayat Nabi SAW sampai 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Nabi SAW sampai 12. Tak kisah, susah gaduh bab tu. Nabi sampai pada 8 Rabiul Awal, Kuba. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat.
8, 9, 10, 11, 12. 12 Nabi sampai di Masjid Nabawi. Tamam. Tuan-tuan, Nabi sampai di Masjid Nabawi. Okey. Kemudian unta Nabi parking. Ringkas ceritalah, tidak akan jadi ceramah maklirah tu. Ringkas cerita, unta Nabi parking. Kata Nabi SAW, Huna al-manzil insyaAllah. Ini tempat kita tinggal. Maka dibina masjid. Baik. Tadi Daizah sebut bina masjid, contribute. Okay, fine. Tuan-tuan jangan terlupa, antara benda yang mula dibuat oleh Nabi SAW ialah pasar. Pasar. Dan pasar tu masih dikekalkan hari ini. Cuma setelah dibuat pembesaran ataupun di tempat solat tu dibesarkan, musala tu dibesarkan. Mungkin Datuk tak perasan, kalau kita biasa pergi ke Madinah, tuan-tuan tengok di sebelah kanan, menghadap kiblat sebelah kanan, dia berhampiran dengan Masjid Qamamah. Susahlah nak cerita Ustaz. Inilah tuan, saya bulan 10 ni pergi, saya tunjuklah. Saya nak tunjuk je tu. Saya nak tunjuk. Ni bukan iklan. Bukan. Tapi lebih kurang promosi juga lah. Tuan-tuan, marah tu petang. Wah, habis kesempatan. Tuan-tuan, tak, saya nak beritahu, jangan silap. Tuan-tuan baca. Bahkan tu, Suk Manaha itu dikekalkan oleh Saudi sebagai, apa kita panggil hari ni? Benda-benda lama ni apa panggil? Bukan historical, apa tu? Warisan lah. Payah nak cakap Melayu je lah tuan-tuan. Dia warisan. Dia kekal. Jadi Suk Manaha ni, dia duduk di sebelah kanan Masjid Nabawi, sebelah kanan, menghadap kiblat, sebelah kanan dekat dengan Masjid Qamamah. Dulu ada dijual berniaga kat situ. Orang Melayu hanya tahu tu pasar karat. Dia tak tahu di situ tapak sebenarnya Suk Manaha. Dan ada satu lagi yang dipanggil Sukul Ansar. Ini di bahagian belakang. Itu kawasan tempat apa nama ni? Pokok apa nama? Saqifah Bani Sa'idah tu di kawasan situ, di bahagian belakang. Saya nak sebut tuan-tuan, ini Masjid Nabawi yang kata Rasulullah SAW, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masjidah. Solat di masjid ini lebih baik dari 1000 kali solat di tempat lain. Pun ada pasar. Masjid kita, tuan-tuan bayanglah kat mana pun, daripada Pulau Sungai Baru sampailah tuan-tuan semayang dekat Jasid, sama je pahala. Tuan-tuan faham tidak? Oh makcik, mana-mana semayang pun sama pahala. Sebab yang berbeza itu hanya di Masjid Nabawi, tapi di situ ada pasar. Kenapa? Kata para ulama, kerana Nabi SAW nak apply sistem ekonomi umat Islam. Nampak? Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan kita terlalu apa dia panggil? Payah pula loading malam ni. Jangan cynical. Boleh pakai tu? Cynical boleh? Digit. Lain. Tuan-tuan, jangan sinis lah. Payah sangat. Kadang-kadang kita boleh suruh dia, ini mengarut. Apa bendanya? Tuan tengok dalam hijrah Rasulullah SAW. Sebab itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan orang kaya, first sampai di Madinah, bila Nabi SAW persaudarakan Muhajirin dan Ansar, apa Sayyidina apa nama ditawar kepada Sayyidina Abdurrahman, sekarang kau saudaraku, ambillah sebahagian hartaku, isteri-isteri aku yang ramai ni kau pilih je mana nak, aku ceraikan, kau kahwin. Apa jawab dia? Aku tu satu lah, kat Madinah ni pasau mana? Pasau. Kat mana pasau? Itu dia cari. Tuan-tuan jangan silap. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut, jangan kita rigid memandang masjid tu sebagai tempat ibadah semata-mata yang disebut oleh Daizah tadi, hanya untuk sujud, untuk solat. Tetapi sebenarnya masjid boleh digerakkan sebagai, dia panggil center for community, yang confirm matlamat yang kita nak, supaya semua koperasi-koperasi ni boleh menyumbang balik. Sebab kita hari ni tu masjid okey, di Melaka pun insya-Allah lah. Cuma kita nak lebih cakna kepada fakir miskin, lebih cakna kepada orang susah. Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW, saya pun habis rakaman tu untuk cinta ilmu. Kita baca hadis dari Abdul Salih. Ada satu hari Nabi SAW bagi tahu pada sahabat, sebagaimana riwayat Abu Hurairah,
Kata Nabi SAW, "Ibghuni du'afa." Bawakan orang-orang yang lemah. Nabi kata, bawakan. Pakai miskin, ibu tunggal, orang yang susah, orang yang sakit sampai tak cukup duit, orang yang mungkin terbeban dengan hutang, bawa. Kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau diberikan rezeki dengan du'afa aku, dengan orang-orang ini, dan kau diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala dengan orang ini. Sebab itu tuan-tuan, ini prinsip agama. Maka saya percaya kalau kita boleh buat. Tapi insyaAllah, tengok Datuk Pengarah JM dia dah angguk kan, okey lah tu tuan-tuan, insyaAllah saya yakin, asalkan kita buka minda kita untuk melihat bagaimana karya ataupun kita panggil koperasi karya ni boleh berlangsung. Jadi sebab itu saya kata secara umumnya kena faham skill dia Ustaz Zaid ialah supaya apa yang diniagakan keuntungannya dia akan balik kepada anak karya, khususnya dalam konteks orang-orang yang memerlukan. Dan ingat tuan-tuan, hadis Nabi SAW, hadis saya kata Nabi SAW, dengan engkau menolong orang yang lemah daripada kalangan kamu itu, maka itu yang akan datang pertolongan dan rezeki daripada Allah SWT. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz kan, ada juga polemik setengah asatizah kita kan, yang seolah-olah menegur orang menjual dalam masjid. Baru ni saya ada dengar dalam YouTube, dalam TikTok kan, dia menyebut satu masjid di utara lah, yang berjual beli, ada koperasi dan sebagainya kan di masjid. Jadi dia menyebut tentang hadis Sunan Tirmizi itu. Dia kata, kalau kamu melihat ada orang berjual beli dalam masjid, maka katalah kepadanya, semoga kamu rugi. Jadi macam mana kita nak jawab macam tu Ustaz? Ini namanya soalan yang tak ada dalam skrip. Tuan-tuan, saya nak sebut supaya kita faham. Masjid jelas. Yang disebut masjid ialah simple je tuan-tuan. Mana tempat yang orang perempuan tak boleh masuk bila dalam keadaan uzur? Masjid. Oh kak, faham ke tidak? Mana tempat yang orang perempuan tak boleh masuk dalam keadaan uzur? Itu masjid. Maka selain daripada itu, dia tidak dikira kawasan yang dimasukkan. Habis itu. Maka bukanlah kita nak sebut bahawa dekat koridor boleh sebagainya. Tak. Supaya apa? Supaya tempat yang boleh dimasuki tadi Ustaz, artinya tempat itu boleh dirikan solat, supaya tak mengganggu. Kalau di luar, itu tidak termasuk dalam istilah masjid. Wallahualam. Terima kasih. Da'i Izhar, tadi Da'i ada sebutkan contoh yang boleh kita jadikan model masjid-masjid yang ada di negara kita ataupun di mana-mana negara yang menggunakan prinsip koperasi yang boleh membina masyarakat, yang boleh meningkatkan ekonomi masyarakat. Mungkin dalam pusingan ini Da'i boleh kongsikan dengan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan, saya tak tahu kat sini mungkin ada pengguna jenama Apple. Antara penyumbang terbesar pada jenama Apple ni, sampaikan orang dah start pakai iPhone sebagai contoh, dia susah nak keluar. Kenapa? Sebabkan oleh ekosistem yang dibangunkan oleh syarikat Apple. Kalau dah beli iPhone, dia akan start beli iPad. Bila dia dah beli iPad, dia dah start nak beli pula MacBook. Dia dah start beli MacBook, dia dah start beli Apple Watch. Sebenarnya ekosistem yang dibangunkan oleh Apple itu membuatkan siapa-siapa yang masuk daripada mana-mana pintu, kau masuk dekat jam ke, kau masuk daripada iPad ke, kau masuk daripada iMac, MacBook ke, nak tak nak dia akan ada dalam ekosistem tu dan menyumbang kepada keuntungan Apple tu sendiri. Sebab tu kenapa ada juga jenama-jenama luar daripada China cuba untuk nak adaptasi, ada ekosistem sebagai contoh brand daripada Huawei ke, brand daripada Samsung ke, mula untuk ikut jejak membangunkan ekosistem masing-masing. Tapi apa kaitan pula ni ekosistem handphone yang saya sebut ni dengan kat masjid? Kerana tuan-tuan, kalau macam kita dengar daripada Ustaz Harry tadi berkenaan dengan masjid ini, dia bukan hanya semata-mata hub ataupun tempat untuk kita ni nak buat tahlil, semayang, baca Quran kan, tapi juga masjid ini adalah hub untuk kita ni boleh membina ekosistem. Sebagai contoh, sebelum saya nak sebut apa contoh-contoh masjid yang telah berjaya, jana aset yang tinggi asbabkan oleh koperasi yang mereka wujudkan dekat masjid masing-masing. Contohnya apa? Contohnya kalau kat masjid,
Di sekitar masjid tu ada pula sebagai contohnya kedai sarapan untuk jemaah-jemaah lepas subuh. Dia pergi keluar, dia boleh sarapan, minum, makan roti canai, minum teh tarik. Jadi keuntungan pada kedai runcit itu, keuntungan pada kedai makan tu somehow akan bagi contribution kembali, sebab kedai itu dibayar sewa dan ada perkongsian keuntungan daripada ahli-ahli koperasi itu sendiri. So somehow orang yang datang masjid bukan hanya semata-mata dia pergi masjid, dan bukan hanya semata-mata dia dapat makan minum sarapan dekat kedai di bawah naungan masjid punya koperasi, tapi keuntungan itu dia boleh bagi semula kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin di sekitar masjid tersebut. Jadi sebab tu kenapa kena wujudkan ekosistem. Maksudnya macam ni, aku nak potong rambut, nak gunting rambut, instead of kena pergi jauh cari kedai gunting rambut, masjid dah ada dah kedai gunting rambut. Sebagai contoh, aku ni nak basuh baju, instead of nak kena pergi cari jauh kedai-kedai dobi, masjid dah ada kedai dobi yang bagi fasiliti untuk membersihkan kita punya baju dan juga pakaian kita. So duit yang ada, yang kita contribute, yang kita gunakan servis itu somehow akan masuk balik pada masjid, dan masjid pula akan bagi kepada masyarakat. Tuan-tuan, bila kita sebut pasal amanah, ni belum cerita lagi masjid apa tu. Contoh ni, bila sebut pasal amanah, amanah bukan hanya semata-mata kita tak seleweng duit. Kan biasa kita tengok kan ada laporan kan, kita ada ditulis dekat masjid, even kat surau pun ada tulis kutipan dana untuk minggu ni sekian-sekian kan, kutipan untuk bulan ni sekian-sekian. Dan alhamdulillah AJK masjid dia telus dalam, dia bagi tahu berapa amount yang berjaya dikumpulkan hasil daripada donation, infak orang ramai. Tapi amanah bukan hanya semata-mata tak seleweng duit, tapi amanah juga adalah bagaimana kita nak gunakan duit ni supaya boleh bagi manfaat pada lebih ramai lagi. Sebab ada masjid, ada surau, confirm bukan kat Melaka lah, ni kat negara Zimbabwe lah kan. Contohnya adalah dia berbangga dengan amount yang dia berjaya kumpul, tapi dia hanya tersekat dan juga terkumpul di tabung masjid saja. Dia tak bagi manfaat pada orang lain. Saya nak tanya tuan-tuan, kita yang bagi sedekah tabung-tabung hari Jumaat, kita masukkan duit RM10, RM50, RM100, apa perasaan ibu-ibu ayah kalau duit kita RM50 kita dalam tabung tu tak guna pun, ada dekat tabung je. Jadi tak boleh nak bagi manfaat tu, kita pun geram. Sebab apa? Sebab duit hanya tersekat di situ. Tapi bayangkan duit yang kita gunakan ni, yang kita contribute pada masjid, pada koperasi ini, kita boleh sebar luaskan dan juga kita boleh amplify lagi keuntungan tu supaya bagi balik pada masyarakat, supaya ekosistem duit tu dia ada dalam genggaman kita, dia tak keluar pada ekosistem lain. Itulah maksud saya bagi contoh tadi jenama Apple tadi. So kod mana pun tak akan keluar, tetap bagi manfaat dan keuntungan pada siapa? Pada karyah tu sendiri, orang miskin dan anak yatim, masyarakat di sekitar karyah tu sendiri. Okey, saya nak kongsikan beberapa contoh-contoh masjid di Malaysia yang berjaya, dan kita nak tengok apa yang mereka bangunkan di sekitar masjid yang membuatkan mereka ni dapat jana jutaan dari segi keuntungan dan juga aset. Pertama sekali, saya mesti bias sikit lah, saya kena sebut satu masjid yang ada dekat tempat sekolah saya dulu, MRSM Kepala Batas, dekat dengan satu masjid. Masjid ni saya ingat sangat popular, masjid di kawasan Bertam. Tuan-tuan, nama masjid ni adalah Masjid Taman Bertam Indah Kepala Batas. Dibuat satu koperasi, nama koperasi adalah Ko Taqwa, Koperasi Karya Masjid Taman Bertam Indah Kepala Batas Berhad. So apa dia punya perniagaan-perniagaan yang dia bangunkan hasil koperasi ni? Pertama, mereka buat peruncitan, ada kedai-kedai runcit. Kedua, mereka buat perhotelan, maknanya dah ada hotel lah under koperasi ni. Dan ketiga, mereka ada buat bazar Ramadan. Keempat, mereka ada buat kontraktor construction binaan, perkhidmatan cuci kereta dan juga dobi. Dan masjid ni dapat menjana pulangan tetap setiap bulan dan yang disalurkan oleh semula kepada dana masjid. Maknanya kos-kos yang perlu untuk ditanggung oleh masjid, keuntungan-keuntungan daripada perniagaan yang saya sebut tadi dapat bayar semula kos pengurusan masjid. Itulah maksudnya kenapa ekosistem tu dia dapat contribute balik pada masyarakat. Kedua, satu masjid yang namanya Masjid Ar-Rashdiyah Berhad di Perak, koperasi ni ada masjid ni. Kalau Perak pula berbeza sikit, mereka buat perniagaan penanaman sawit dan juga peternakan lembu,
yang mana hasil daripada keuntungan daripada sawit dan juga peternakan lembu ini dapat kontribut semula kepada masjid, dan juga masjid boleh bantu lebih ramai lagi masyarakat di sekitar. Ketiga, yang ni saya nak sebut yang ada di Kelana Jaya, Masjid Nurul Yakin Kelana Jaya. Mereka buat kafe, mereka buat juga pengubahsuaian dan juga penyelenggaraan bangunan ataupun renovation, dan juga mereka ada buat perniagaan travel agency, pelancongan. Jadi keuntungan daripada perniagaan-perniagaan ini kontribut semula pada ekosistem dan juga masyarakat. Dan banyak lagi lah tuan-tuan, masjid-masjid yang menjadi contoh-contoh yang sebenarnya tuan-tuan make sense dan logik je untuk kita ni nak ada perniagaan-perniagaan yang diuruskan oleh koperasi under masjid. Sebab seperti mana saya sebut sekali lagi tuan-tuan, masjid adalah satu jenama yang sangat dipercayai. Tuan-tuan pernah dengar tak masjid bankrupt? Dia sedengar ni syarikat dah bankrupt kan. Masjid kenapa tak bankrupt? Sebab somehow kita ni yang ada dekat Karyaan ni takkan biarkan masjid berada dalam keadaan tak ada duit. Kita akan contribute kan. Kalau ada masalah di surau masjid, masyarakat umat Islam ni kalau kita viral sekejap je kat Facebook, masing-masing akan berlumba-lumba untuk membantu untuk membangun masjid. Jadi tuan-tuan, tak adalah pernah lagi saya dengar tuan-tuan, ni kenapa masjid tutup? Dah bankrupt dah masjid ni, dah tak boleh jalan dah, tak boleh jalan. Yang biasa dengar perniagaan. Jadi tuan-tuan, pastinya rumah Allah ni Allah akan jaga. Dalam masa seiringnya juga usaha kita untuk kita membantu masjid dengan cara ada wujudnya koperasi masjid untuk menyebar luas sekali lagi pendapatan masjid untuk sebarkan kepada manfaat itu pada lebih ramai orang lagi, insyaAllah. Wallahualam. Ustaz Heri kan, bila kita bercakap tentang nak tubuh koperasi, perkara pertama kalau saya lah, mana nak dapat modal ya. Jadi itu yang menjadi permasalahan utama di kalangan jawatankuasa Korea. Bila sebut ni, mana nak dapat modal, kita tak banyak, masjid kita tak banyak. Tapi kalau angkasa, dia ada memperkenalkan yayasan infak angkasa. Saya tak pastilah duit ini boleh digunakan sebagai modal, bantuan modal dan sebagainya, saya tak pasti. Tapi kalau tuan-tuan di sini, saya pasti 2 hari, Sabtu, besok dan Ahad di sini, mungkin banyak insentif-insentif yang disediakan oleh penganjur bagaimana nak membimbing angkasa sendiri yang ada bos dekat sini nak membimbing ahli-ahli qaryah masjid untuk membina ataupun memulakan koperasi di setiap masjid. Infak sebenarnya peranan dia sangat besar, Ustaz. Jadi dalam konteks kita nak menggerakkan koperasi, pada pandangan Ustaz, macam mana instrumen infak ini boleh membantu juga dalam kita nak membina koperasi? Ustaz Zaid dan dengan penonton sekalian, pertama saya nak kita faham dulu, malam ini kita cuba tukar sikit cara pandang kita. Ya betul, soal yang namanya infak, yang namanya wakaf, itu untuk pahala. Kak, Kak, tuan-tuan, yang namanya infak, wakaf, itu pahala. Tutup cerita, sebab semua orang faham. Jelas itu pahala, itu cerita. Sekarang tuan-tuan, kita nak kena tukar mindset kita. Yang namanya infak, yang namanya wakaf, ini juga sebenarnya adalah instrumen ekonomi umat Islam. Hari ini semua negeri tu, saya bisa terlibat dengan banyak negeri untuk program wakaf, sedang membangunkan instrumen wakaf ini untuk membangun ekonomi umat Islam. Kerana wakaf dia lain sikit. Kalau kesempatan kita cuba cerita sikit tuan, simple lah, saya nak bagi tuan supaya nampak. Kadang-kadang macam-macam ni pun tak nampak dulu. Oh makcik, tengok, jangan balik dulu, tunggu. Cuma tadi Ustaz Zaid sebut, iya, Yayasan Infak Angkasa. Tak ramai, dia menyumbang 4,000 orang je, lebih kurang. Tak ramai. Berapa banyak dihimpun? 33 juta. 33 juta. Tuan-tuan, ni infak orang Islam. Infak orang Islamnya 33 juta. Ni sepanjang lebih kurang daripada 2010 tu 2010 lah lebih kurang. Sehari ni 2025. Berapa banyak yang dah diagih? 22 juta. Kak, siapa ada bawa 1 juta malam ni? Kak, pasal orang perempuan beg besar-besar, orang lelaki memang tak ada harapan. Bila kita bersama, kita akan jadi kuat. Sebab itu saya sebut, tuan-tuan,
Kalau kita ada duit sebanyak itu, apa benda pun kita boleh buat. Tapi kalau seorang-seorang, kita lemah. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang beriman ni dia umpama bangunan, dia menguat satu sama lain. Kita ada RM1, ada orang RM9. Dia nak cukup RM20, 4 tahun dia cari tak cukup-cukup lagi RM20. Dek kerana ada kita pun tambah RM1, cukup RM20. Sujud syukur dia. 4 tahun dah saya cari, baru jumpa RM1. Oh no. Maknanya tuan-tuan nak sebut, kita mencukupkan. Ya tuan, tuan-tuan, 22 juta dia lagi. Tapi kalau kita nak harapkan sekadar seorang-seorang aja buat kerja, memang tak pergi. Kita pun menung. Kak, luar tu kejap lagi kita keluar, ada tabung. Luar. Dan memang malam ni untuk makluman semua, ni bukan rahsia. Ini dia panggil apa? Terkejut tu panggil apa? Surprise. Semua yang masuk, tuan-tuan tak boleh keluar, melainkan tuan-tuan kena sumbang dekat luar tu. Makcik, masuk ikut pintu mana tadi? Situ kan? Tak boleh keluar melainkan kena sumbang. Mabuk. Menyesal pula aku datang. Maknanya nak beritahu, kadang-kadang kita mungkin tak boleh bagi, ada orang lain boleh bagi untuk menyempurnakan. Itulah cantik Islam. Nampak? Itu konsep yang agama nak, daripada konsep infak dan juga wakaf ni. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam konteks ni, ya, kita sebut tadi 22 juta ni macam-macam lah. Untuk bencana, untuk pembangunan, itu kan soal tolong orang saja tak, pembangunan, perniagaan, semua. Tadi Ustaz Izzah sebut, saya rasa Ustaz Da'i Izzah, lagi lama diorang kasi lagi mabuk diorang, lagi dia tak nampak dia kan. Hari tu macam nampak lagi dah koperasi ni jual rencana, jual buku 35, lagi dia dengar kita lagi mabuk. Tuan-tuan, tadi Ustaz Zaid sebut tentang bagaimana kita nak memulakan dalam keadaan kita tak ada. Saya nak sebut begini, masjid dia ada undang-undang ni, bukan boleh suka masjid pergi meniaga itu, meniaga ni. Tak. Sebab itu masjid ni jadi platform. Tuan-tuan, masjid kita akan bekerjasama dengan koperasi Ketepot. Dia ada bahasa pendek kan, saya pun tak tahu lah apa benda. Tuan-tuan terjemahlah apa benda dia nak sebut. Untuk kita nak buat homestay, kita ambil 50%, masjid sharing 50%, 50% lagi koperasi. Jadi kita buka siapa yang nak wakaf, supaya wakaf punya dana ni masuk pada masjid, dan masjid akan simpan dana di situ. Tapi ingat tuan-tuan, ini kelebihan wakaf, dana itu akan terus kekal. Jadi bukan duit tu masuk dalam akaun masjid. Ni Datuk Pengarah Jaim ada, suka-suka hati je diorang bertiga ni. Saya tahu tu. Sebab itu masjid jadi platform untuk nak beritahu masyarakat, tuan-tuan, 50% daripada kita punya koperasi adalah masjid punya. So wakaf kita perlukan untuk projek ni 50,000. Tak lukis tu, ni bukan main sembuh gitu je, saya lukis. Tu tengok tadi macam dah lukis supaya nak faham. Pasal bila kita masukkan, maka dia akan combine dengan koperasi. Buatlah tadi homestay, ada keuntungan, tolak modal. Akhirnya duit 50,000 wakaf tadi kekal wujud, dan daripada keuntungan itu akan dapat pula manfaat untuk masjid gunakan. Tuan-tuan, Kak, saya sebut kok kita sebut tu supaya orang nampak. Tuan-tuan tengok tak, Borak baru buka TV1. Tuan-tuan tak tengok pun, tuan-tuan tunggu azan je, tapi tuan-tuan buka je. Lantak kalian buat lah kata dia. Borak baru buka tu, Datuk TKSU, kalau tengok dia ada penaja dia, apa nama? Saham apa benda lah tu? ASNB. Tak lain dia Amanah Saham. Okey, tuan-tuan bayang
Orang masuk saham tu, saham dikekal, tak pakai pun. Tetapi keuntungan daripada saham tu diagihkan puluhan juta. Tapi itu SNB pegang lah. Sekarang kita nak strengthen masjid. Oh makcik, kita nak mati, tak payah lagi leh, mati, semua mati, jangan risau. Bezanya siapa mati dulu je Ustaz. Semua bezanya siapa mati dulu je. Kalau tak tuan-tuan mati dulu, kami mati kendian. Yang penting kemudian lah. Atau sebaliknya, kami mati kendian, tuan-tuan mati dulu. Kami bagi tuan-tuan jalan belah. Kami banyak lagi program. Tuan-tuan kan malam ni je dengan ceramah. Tuan-tuan, oh makcik, kita kontribut dalam masjid tadi. Wakaf kita itu akan kekal. Jadi seolah-olahnya apa yang ada pemilikan masjid tadi adalah milik kita. Cuma kita tak boleh claim ambil, kerana manfaat itu kita beri kepada umum. Sebab itu kaedah buat dia. Ada orang tanya, Habis Ustaz, itu kalau macam Ustaz Zaid sebut tadi, Dan Izzah sebut, ialah Bertam tu berapa besar dia punya tanah. Kami ni keluar masjid, salam kedua terkeluar tu daripada masjid. Maknanya rapat betul masjid tu dengan jalan. Lagi-lagi kalau kita kat belakang tu memang betul-betul salah-salah salam, lori sebelah. Semua kita masjid ni belakang ni bagus, di tepi jalan ni masjid. Sebab itu kadang-kadang susah kita nak buat pembesaran tu, terpaksa buat ke dalam. Tuan-tuan jangan pening kepala. Dia tak mesti kita kena buat kat tempat kita. Sekarang ni dari segi equity, kita beli, katakan contoh, okey, masjid dengan koperasi kita nak beli 2 lot rumah kedai untuk kita sewa. Sewa kita dah kaji, boleh dapat sebulan 15,000, 2 lot 30,000. Masjid takkan nak keluar duit masjid, bawa tenang, cerah masa depan datang ke Jaim kan. No, kita war-war saja. Tuan-tuan, kita perlu lagi 15,000. Tuan-tuan, kita perlu lagi 20,000. Tuan-tuan, kita perlu lagi 5,000. Tuan-tuan, wakaf ditutup, kita sign kontrak minggu depan beli bangunan. Maka itulah keedah dia. Bukan mesti semua orang nak buat dekat tempat dia. Tak mesti. Lagi-lagi bila tempat yang tak ada ruang. Jadi jangan sempitkan. Dia bukan soal ruang, tapi soal peluang. Aiwah, tutup ke tu? Okey, terima kasih. Tapi dia punya kerangka teori tu macam tak habis lagi tu. Dia memang macam tu. Oh, dia memang macam tu. Baik, ini soalan terakhir lah. Kita pun dah hampir 10-20 lebih dah. Dang Izzah ya. Kalau tadi Dang dah kongsikan tentang bagaimana koperasi-koperasi yang berjaya. Kita nak bawa sedikit, keluar sedikit di peringkat serantau, di peringkat antarabangsa umpamanya. Bagaimana kita boleh gerakkan koperasi-koperasi Qaryah Masjid ini untuk kita kembangkan lagi. Bukan hanya di negeri Melaka, mungkin dia ada kolaborasi dengan negeri-negeri lain. Bahkan kalau Presiden koperasi ASEAN pun ada sini, Datuk Dr. Fattah kan. Bagaimana kita nak berkolaborasi dalam pelbagai bidang. Industri halal sekarang ni yang semakin berkembang. Mungkin anak-anak muda ni dia ada idea lebih sikit. Kalau kita pernah dengar Hub Halal Serantau dan juga Gabungan Koperasi Masjid Sedunia ni adalah 2 inisiatif besar bagaimana untuk kita nak kembangkan lagi produk yang dikeluarkan oleh mungkin acik-acik yang ada buat sambal bilis pedas sebagai contoh, daging dendeng yang kita packaging kan gunakan teknologi retort sebagai contoh kan. Kita tak nak hanya kita punya makan produk ni hanya terikat dan juga radiusnya setakat terhad dekat Melaka saja ataupun setakat terhad dekat Negeri Sembilan saja. Tapi kita nak bawa bagaimana produk-produk ini pergi ke luar negara dengan bantuan dari segi mungkin dapat pengurangan dari segi kos logistik kan. Sebagai contoh tuan-tuan, saya nak kongsikan ada beberapa produk berdasarkan kajian yang dijangka akan mencecah 3 trilion menjelang 2027. Dia bukan juta dah, dia bukan bilion dah, dia trilion. Ada 3 produk ni berdasarkan kajian. Produk-produk dia ada 3 yang top lah. Ibu-ibu, ayah-ayah kan mungkin dah boleh catat ni apa, dah boleh ingat dah 3 produk ni. Pertama adalah herba-herba yang halal.
Jadi kita nak ekspor keluar. Yang kedua adalah produk kecantikan muslimah. Dan yang ketiga adalah makanan segera patuh syariah. Ini adalah 3 produk yang dijangka akan mencecah USD 3 trilion menjelang 2027. Jadi kan cantik kalau koperasi-koperasi anda masjid ni boleh kumpulkan usahawan-usahawan tempatan yang boleh produce produk-produk ni untuk dipasarkan ke luar negara. Kita boleh cater dulu Filipina, Vietnam, Brunei, Indonesia dengan adanya kaedah ataupun saluran daripada hub halal serantau ni. Sebab kita tak, untuk kita nak pergi ke Brunei sebagai contoh, kita pergi ke Indonesia, nak pergi ketuk pintu seorang-seorang, nak pergi jual, jadi agak susah. Jadi kita kena gunakan saluran yang telah disediakan. Apa yang ada ni, gabungan inisiatif ni untuk memudahkan jaringan perniagaan kita boleh berkembang luas. Saya sebenarnya kan, bila Ustaz Heri sebut pasal wakaf tadi, sedekah tadi, dengan apa contribution duit kita ni boleh bantu lebih ramai orang, saya teringat kisah Sayyidina Uthman bin Affan. Tuan-tuan, kalau kita biasa dengar sahabat yang kaya mesti akan masuk dalam kepala kita siapa? Abdul Rahman bin Auf. Itu biasa, standard kita akan ingat, itulah sahabat paling kaya. Tuan-tuan tahu tak siapa yang lagi kaya daripada Abdul Rahman bin Auf? Ini saya cerita sini habis ni tau, jangan cerita kat orang lain. Yang lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf, lebih kaya daripada Abu Wahab. Abdul Wahab ni tuan-tuan adalah salah seorang khulafa ar-Rashidin. Namanya adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Dia bukan hanya ada perniagaan, tapi dia datang daripada keluarga yang kaya, yang banyak hartanya. Sehingga tuan-tuan kita pernah dengar kan, apabila para sahabat ni dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka terpaksa tinggalkan harta-harta mereka, tinggalkan di Mekah, pergi ke Madinah. Termasuklah Abdul Rahman bin Auf. Dia terpaksa tinggalkan kekayaan dia, pergi ke Madinah, dan dia kena set up perniagaan semula. Saya pendekkan cerita tuan-tuan, ketika sahabat-sahabat ni sampai ke Madinah, waktu itu berlaku kemarau dan para sahabat terputus dari segi sumber air. Dan dekat Madinah ada satu telaga, namanya Telaga Rumah. Telaga ni milik seorang Yahudi tua. Jadi nak tak nak, umat Islam ni terpaksa keluar duit banyak untuk dapatkan air daripada telaga tersebut. Sebab orang Yahudi ni betul-betul dia pakailah harga Yahudi dia untuk dia jual dengan harga yang sangat mahal pada umat Islam waktu itu. Lama-lama tuan-tuan, umat Islam ketika itu jadi susah payah sebab kos yang makin tinggi untuk dapatkan sumber air. Jadi Nabi SAW telah buat satu announcement. Nabi kata, sesiapa yang dapat membeli Telaga Rumah ini, maka Allah akan kurniakan dia syurga. Waktu tu tuan-tuan, para sahabat bukan tak kaya, tapi kaya masa kat Mekah. Jadi satu-satunya sahabat, walaupun dia tinggalkan harta yang banyak dekat Mekah, dia tetap kaya. Siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan. Maka ketika itu Sayyidina Uthman bin Affan, dia volunteer nak beli telaga tersebut. Sebab dia tahu ganjarannya bukan hanya syurga, tapi dapat bagi contribution dari segi penjimatan dan juga manfaat kepada ramai lagi umat Islam ketika itu di Madinah. Jadi apa jadi? Sayyidina Uthman bin Affan pergi jumpa dengan owner telaga tu, minta nak beli. Tuan-tuan agak-agak dia bagi tak? Dia tak bagi. Sebab dia tahu ini dia punya source of income dia. Kalau dia jual telaga ni, habislah dia punya source of income. Jadi dia tak bagi. Jadi Uthman bin Affan ni tuan-tuan, dia salah satu kelebihan dia adalah kelebihan dalam negotiation. Itu kelebihan Uthman bin Affan. Maknanya nak nego harga, nak nego dengan orang, Uthman bin Affan adalah orangnya yang Nabi akan hantar. Jadi Uthman bin Affan ni kebijaksanaan dia, apa dia buat? Saya pendekkan cerita. Uthman bin Affan ni sebabkan Yahudi tadi tak nak jual, dia counter offer. Dia kata macam ni, macam ni lah, aku akan beli dengan harga yang sangat mahal, tapi aku bagi separuh. Maknanya dia nak beli separuh. Maksud separuh tu bukanlah dia kerat separuh air, separuh Yahudi, separuh orang Islam. Maknanya dia akan buat penggiliran. Ada hari yang umat Islam ni boleh ambil air tanpa perlu bayar, maknanya itu milik Uthman. Dan ada hari dia kena charge. Jadi berlaku penggiliran hari itu dalam seminggu. Jadi apa jadi? Uthman bin Affan beli separuh telaga tu. Dia deal dengan umat Islam ketika itu, tolong ambil air ketika hari-hari giliran aku.
jangan pergi pada hari yang giliran Yahudi tu. Jadi apa jadi? Umat Islam ramai-ramailah pergi pada hari yang Uthman bin Affan punya hari dan tak pergi pada hari yang Yahudi punya hari. Jadi lama-lama Yahudi ni dia dah tak ada source of income dah. Orang tak datang telaga dia untuk ambil air. Akhirnya tuan-tuan, lama-lama Yahudi tu kata, tak apalah, aku let go lah semua kat kau. Dan akhirnya umat Islam berjaya untuk memiliki sepenuhnya sumber air ini, telaga ini, dan tuan-tuan sampai hari ini telaga tu masih ada lagi. Nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, dengan contribution duit kita ni, somehow dia bukan hanya boleh bagi manfaat untuk zaman itu saja, tapi juga boleh berterusan sampailah ke generasi-generasi yang akan datang. Dan sebab tu saya ingat, kalau kolaborasi yang kita boleh buat di antara Malaysia dan juga negara luar ni, somehow dia boleh amplify lagi keuntungan-keuntungan. Sebab tu saya ingat anak-anak muda kan, umur macam saya dan juga kawan saya, kebanyakannya muda juga tiga-tiga ni kan. Contoh kan, ada tuan-tuan tahu tak, dalam kajian Industrial and Organizational Psychology, antara turnover tertinggi yang berlaku di syarikat datangnya daripada generasi Z atau generasi Z. Dia orang ni memang jadi kerja, kena marah sikit dengan bos, berhenti. Kan, tak apalah, aku jadi TikTok live je lah, contoh kan. Kerja kena marah dengan ketua departmentnya, berhenti. Sebab ni mental abuse, depression, anxiety. Akhirnya dia berniaga. Tak salah berniaga tuan-tuan. Jadi anak-anak muda ni ada mindset perniagaan tu, ada mindset untuk dia ni nak membina bisnes dan juga nak meluaskan lagi empire. Jadi saya ingat anak-anak muda patut untuk diberi peluang juga untuk menjalankan, maksudnya perniagaan, ada koperasi masjid ini, sebab banyak idea-idea ini boleh buat. Saya tu ternampak TikTok shop ni kan, kawan-kawan saya yang tak kisah selebriti ke tak selebriti ke, jana duit banyak ustaz, dan bukan puluh ribu, bahkan ada yang jutaan. Kadang-kadang jual, Alif Syukri sebagai contoh kan, jual jeruk mangga, jana jutaan setiap bulan jual jeruk mangga. Walaupun nampak tak seksi sangat tuan-tuan dia punya perniagaan dia, tapi yang penting dia dapat jana jutaan ringgit. Sebab tu tuan-tuan, anak muda ni bila dia jalankan perniagaan, dia ada mindset dan juga idea yang berbeza. Itu macam dia nak kembangkan perniagaannya. Jadi saya ingat jika ada kolaborasi daripada luar negara, somehow dapat membantulah untuk menjana keuntungan, dan akhirnya dia nak bagi balik pada masyarakat dan umat itu sendiri, dan kita bolehlah jadi apa yang Nabi sebut dalam hadis, orang yang sebaik-baik manusia, iaitu manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada kedua-dua panelis kita, Ustaz Haryanto dan juga Da'i Izhar ya. Kami bukanlah berniat untuk mengajar itik berenang. Kita tahu yang ada di hadapan kita semua, hadapan kita malam ini kebanyakannya orang-orang yang berpengalaman dalam bidang koperasi, karya masjid dan seumpamanya. Tetapi perkara ini perlu kita sentiasa bercakap, kerana dia tak akan bergerak kalau hanya angkasa sahaja yang melaksanakan inisiatif. Dia kena disambut oleh semua pihak, Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri, dan seluruh masyarakat kita memberi tumpuan yang sama. Dan dalam tempoh 1 jam perbincangan ini, saya nak simpulkan 3 perkara saja Ustaz Heri ya. Yang pertama sekali, apa yang saya faham daripada Ustaz Heri dengan Da'i Izhar sebut tadi, yang pertama sekali, koperasi bukan sahaja sistem ekonomi yang hanya mencapai maqasid dari sudut mal, tetapi dia juga menjaga kesemuanya, agamanya, akalnya, keturunannya. Kerana pada koperasi itulah ada instrumen membina nilai-nilai keagamaan. Di koperasi itulah membina nilai-nilai kerohanian ahlinya. Di koperasi itulah membina semangat jihad untuk menegakkan ekonomi ummah. Itu yang pertama. Yang kedua, angguk lain macam memerhati. Yang kedua, saya nak katakan bahawa peranan institusi masjid yang disebut sebagai satu entiti yang berpengaruh dalam masyarakat perlu digerakkan, bukan sahaja sebagai pusat ibadah, tetapi masjid perlu digerakkan sebagai pusat mujahadah untuk melahirkan kekuatan ekonomi ummah setempat. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahawa instrumen infak dan wakaf merupakan salah satu instrumen yang telah diasaskan oleh agama kita, syariat kita, bagi membantu dan membina masyarakat dari aspek ekonominya. Sama-samalah kita berusaha untuk menggerakkan kesemua instrumen ini, seperti kita kata, satu untuk semua, semua untuk satu.
Ampun maaf dari saya selaku moderator. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.